investment pelaburan yang cukup terbaik. Hari ni orang bila duk fikir pasal investment, dia duk cari saham tertentu, nanti lagi 10 tahun nak naik harga. Ni satu investment dalam agama kita. Kita ajak kepada orang satu ilmu simple, yang ni amalan jariah berterusan. Selagi mana orang tu buat, selagi tu kita akan dapat pahala. Kerana tu sebahagian ulama mereka sangat menekankan untuk mak ayah kita. Sebagai mak ayah, kita yang jadi orang yang ajak kepada anak kita Al-Quran. Kita ajak kepada anak kita Al-Quran tak wajib. Maksud dia, kalau kita hantar anak kita pergi tuition, pergi dekat ustaz untuk mengaji, tak ada masalah, terlepas kewajipan. Cuma kalau kita ajak anak kita Al-Quran, yang tu lebih afdal. Kenapa? Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, cuba bayang, Nabi sebut dalam hadis, orang yang membaca satu surah, satu huruf daripada Al-Quran, Tuhan akan bagi 10 pahala. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut, orang yang ajak satu kebaikan, Tuhan akan bagi pahala yang sama. Kita kalau ajak kepada anak kita Al-Quran, selagi mana anak kita membaca Al-Quran, selagi itu kita dapat pahala, tak kurang walaupun satu. Cuba bayang kalau anak kita ni penghafal Al-Quran. Orang-orang yang duk hafal Al-Quran ni, sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah tahfiz, setiap hari mereka akan baca Al-Quran. Mereka ada dalam sehari 3 ke 4 jam untuk baca Al-Quran saja. Cuba bayang anak kita baca satu hari 3 jam. Berapa banyak huruf yang dia sebut, berapa banyak pahala yang dia sebut. Kita ajak anak kita baca Al-Quran, berapa banyak pahala kita dapat. Yang ni yang terbaik. Kalau kita tak mampu, kita bagi orang lain ajak. Yang penting kena ajak kepada kita anak kita Al-Quran.